Kalau ada emas fizikal dekat tangan, macam mana nak jual emas di Public Gold? Ada 4 perkara yang tuan-puan perlu take note. Nombor 4 yang paling penting. Yang pertama, tuan-puan kena walk in ke mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan. Untuk lokasi cawangan, boleh semak di website Public Gold. Yang kedua, kena pergi pada hari bekerja, iaitu Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 6 petang. Dan yang ketiga, tuan-puan tak perlu buat appointment. Boleh walk in sahaja. Tuan-puan perlu juga bawa IC dan emas untuk proses jual beli. Duit pula akan ditransfer masuk ke dalam akaun bank. Dan yang keempat, tuan-puan perlu pastikan sebelum pergi ke branch, tuan-puan daftar dulu akaun Public Gold. Kenapa perlu daftar akaun Public Gold? Supaya Public Gold senang nak trace transaksi jual beli emas. Kalau belum ada akaun lagi, boleh daftar akaun, boleh klik link di profil untuk saya bantu daftarkan. Selepas daftar, boleh terus pergi walk in sahaja untuk jual emas. Mudahkan proses jual emas. Jadi, dekat sana nanti, staff tak perlu nak daftarkan akaun lagi. Boleh terus jual. Untuk emas yang bukan jenama Public Gold, staff akan bayar secara tunai. Untuk emas Public Gold pula, duit akan masuk dalam akaun dalam masa 1 ke 3 hari bekerja. Saya jamin, Public Gold beli emas tuan-puan dengan harga yang tertinggi.